Hai, Assalamualaikum. Ini dia cara menggunting baju kurung moden ala-ala kebaya yang berbiku-biku. Okey, Nura masih lagi menggunakan pola sebab baju ni ada princess line dia. Dan kira fit body lah. Okey, ini adalah pola bahagian belakang. Lepas kita letak pola, lepas tu kita tanda-tanda semua, baru kita gunting. Walaupun Nurul dah lama menjahit, tapi lebih selesa macam ni lah. Jadi bila buat kerja tu sekali jalan. Walaupun lambat sikit tapi selamat. Okay, kita tanda-tanda dulu biku dia. Ini kain dia licin ni, kain Roberto. Tapi okey lagi lah berbanding Armani. Okey, ini adalah pola bahagian depan. Sama juga kita akan tanda dulu, baru kemudian kita akan gunting. Ini ada princess line dia. Kemudian ada biku-biku dia juga. Tanda dulu semua. Yang bahagian biku tu Nurul pakai seletip tu je. Senang. Nak guna apa-apa pun boleh. Okey, kita akan tanda dulu lisu dia supaya nanti waktu kita nak menjahit mudah. Ini hanya guna pola basic saja, okey. Kita ubah sikit-sikit saja. Jadi kalau ada pola basic tu kita nak buat macam-macam baju, tak ada masalah. Okey saja. Okey, ni kita gunting-gunting dulu. Kemudian kita tanda. Lebih mudah lah sebab biku yang bahagian terbawah tu kita tak boleh nak buka-buka dia. Nanti kalau kita dah buka, dia lagi tak cantik. Jadi tak apalah, biar dia ambil masa sikit. Kita tanda-tanda dulu. Tak ada banyak mana pun masa. Nurul rasa lebih mudah waktu kita nak menggunting kain ni, kita kemas-kemaskan. Jadi tak ada banyak sangat kita nak mengukurnya nanti. Okey, ini kita tanda dulu lisu dia. Tapi masih lagi tak berapa nampak tanda lagi. Tu dia. Bahagian biku ni kalau tersengit nanti memang masalah lah. Tanda dulu. Nanti kita tinggal follow je lah garis tu. Juga kita tanda princess line dia. Sebab tadi dia punya cover ni tak berapa nampak. Sebab kain licin. Kalau kain licin dia tak berapa nampak sangat. Dia bahagian kalau princess line ni pun kena tanda. Sebab nak bagi dia sama nanti kiri kanan. Kalau dia nanti sengit kan tak cantik. Okey, ini adalah bahagian tangan. Tangan tu Nurul buat biku-biku juga, dan tangan puff. Nanti yang bahagian serong tu, yang kosong tu Nurul akan isi lace sama dengan badan baju bahagian depan. Okey. Ni kita gunakan kain gam ataupun getah gam supaya dia mudah dan kukuh. Dia nampak cantik lah bila kita terbalikkan nanti. Dia nampak cantik, dia nampak kemas macam tu. Senang. Kita jahit semua ikut lukisan tadi tu. Dia macam tu je. Lepas tu nanti kita akan gunting. Lepas tu kita kacik-kacikkan dia dan kita terbalik.